soalan saya lah, adakah Kementerian bercadang untuk melibatkan pakar-pakar tempatan atau universiti dalam penyelidikan dalam proses audit kejuruteraan dan penambahbaikan sistem aerotrain ini bagi memastikan ketulusan dan kebolehpercayaan jangka panjang perkhidmatan ini? Yang sebenarnya tentang teknologi transfer ini memang ianya sedang berlaku di sebalik pakar-pakar daripada Alstom itu sendiri, dan kita ada menempatkan pegawai-pegawai kita, jurutera-jurutera kita untuk bekerjasama dengan diorang dalam memastikan it's not only just untuk ini, tetapi ia lebih kepada teknologi transfer lah. Dan insyaAllah saya sendiri pun secara peribadi yakin dengan sejarah kita, negara kita yang sudah lama ada berkecimpung dalam industri train ini, kita yakin anak-anak kita memang sudah banyak mempunyai kemampuan. Bukan hanya mungkin satu hari nanti, insyaAllah we make our own brand lah, tapi tak payah order-order dari mana-mana, insyaAllah.